Korang dah upgrade dah speaker korang. Memang kau-kau lah bunyi dia. Memang sedap lah. Tapi rasa macam tak cukup lah. Dia punya bass tak cukup. Mestilah nak tambah subwoofer kan. Tapi itulah, subwoofer ni selalunya besar. Nak letak kat dalam bawah seat tu, ada yang muat, ada yang tak muat. Nak letak kat ni, bonnet, makan ruang lah pula. Tapi korang nak tahu tak? Ada lagi satu tempat. Sini aku tunjuk kat korang. Jawapan dia dekat dalam spare tyre ni. Sini korang boleh letak subwoofer lagi. Ini dia model terbaru 11 inci spare wheel active subwoofer daripada Adams Digital. Model EW11 active subwoofer ni untuk korang yang memang nak jimat ruang kereta tapi masih dapat bunyi bass yang sedap dan power. Spare tyre active subwoofer ni dia plug and play je. Lepas tu body dia ni dia pakai aluminium die-cast heatsink. Dia punya RMS power dah up jadi 150 watt dan dia punya max power pula 600 watt. Gila tinggi power dia. So seat depan confirm akan dapat rasa bass dia walaupun active sub ni korang letak dekat belah belakang, lepas tu bawah pula kat spare tyre tu. Dia datang sekali dengan controller yang senang korang nak adjust volume dengan frekuensi dia. Mari aku tunjuk dekat korang dekat mana nak pasang active subwoofer ni. Macam mana nak letak dia? Senang je. Macam ni je. Memang muat-muat sedang elok. Memang ngam. Rasa korang kunci dengan benda ni. Itu pusing. Lepas dah ketat semua tu, tinggal tutup je. Tak ada nak makan ruang lah. Korang boleh letak semua benda lagi kat sini. Luas lagi. Korang tengok. Betapa banyaknya space yang korang boleh jimat kalau pakai anti-sub ni. Yang ni ada orang pasang dekat backfire. Kalau korang ada backfire nak pasang juga, confirm muat. Tak payah risau lah. Apa yang lagi specialnya, bunyi low bass daripada Adams Digital punya active sub ni korang takkan dapat daripada under seat ataupun box punya woofer tau. Memang rasa dia lain punya. So apa lagi, rembatlah sebiji, confirm puas hati.